adakah kufur orang yang meninggalkan solat? Maksudnya kufur nikmat ataupun kufur hakikat. Dan adakah terbatal akidah sebagai Muslim jika meninggalkan solat dengan sengaja? Jadi masalah tinggal solat, tinggal ibarat daripada tidak mengerjakan. Itu maksud tinggal kan? Maksud tinggal itu tidak mengerjakan solat. Apa tafsir begitu? Kerana tinggal ini dia ada makna khusus. Tapi murad kita tinggal di sini makna tidak mengerjakan solat. Dengan mudah kata tak sembahyang. Tu murad dengan tinggal. Sebab apa? Dia kerana setengah pada bahasa Melayu kita ni, perkataan tinggal-tinggal tu getinya dulu pernah buat. Sekarang tinggal. Tak? Dulu kita buat kerja, sekarang dah tinggal kerja. Tinggal kerja tu kerja lain pula. Tu tinggal retinya dulu pernah buat. Kemudian sekarang tinggal. Itu satu makna. Di situ bukan makna murad. Makna murad kita tinggal makna tak buat. Sama ada dulu pernah ataupun tak pernah dari mula lagi. Faham tak? Yang ni dulu sembahyang, sekarang tak sembahyang. Tu tinggal. Tapi murad sini tak sembahyang. Sama ada dulu sembahyang atau tak pernah lagi sembahyang. Tu muradnya tinggal kan. Tu murad gitu. Apabila tinggal sembahyang ni tak sembahyang, soalnya adakah kufur dengan semata tinggal sembahyang itu? Yakni tinggal dengan sengaja. Adakah kufur ataupun tidak? Di sini ada khilaf ulama pada menjawab. Sebab dia mari di hadis ni. Man taraka salata muta'ammidan. Siapa tinggal, siapa tak sembahyang hal keadaan sengaja. Hal keadaan sengaja. Dia tahu dah kata barang ni wajib atas dia lakukan, dia sengaja tak melakukan. Dia tahu kata barang ni wajib atas dia menunaikan, dia tak tunai. Itu mana kata tinggal dengan sengaja. Ada dalam hadis sebut faqad kafara jihara. Tu tak kalau datang waris main begitu. Maka sungguhnya kufur ia terang, nyata. Sinilah kalimah kafara. Kalimah kafara ni banyak artinya. Kafara ingkar. Kafara lawannya tak syukur. Tengok dia muqabil dari ayat Quran. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Muqabil dia innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru muqabil dengan alladzina amanu. Maka tu iman lawan kufur. Satu. Dan satu lagi pula saya kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ayat tu berkata wa la in kafartum. Yang ngaji kaedah muqabil bagi syakartum. Jadi bermakna kafara ada lawanan dia amanah. Kafara ada lawanan dia syakara. Jadi bila sebut kata kufur, kufur makna apa? Kalau kufur lawan iman, mana kufur tanggal agama. Kalau kufur lawan syukur, namanya tak syukur nikmat. Maka dalam hadis itlaq. Siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, maka sungguh kufur nyata. Kufur makna apa? Tu jumhur ulama kata kufur nikmat. Makna tak syukur nikmat Allah menjadikan kita manusia yang begini sehatnya, segarnya, duduk dalam nikmat imdad dipanggil. Nikmatil imdad, nikmat bantuan daripada Allah. Tengok setiap saat menyawa dia menafah kita ni. Hamu tubik rengeh, seruk masuk. Tengok tu. Hamu tubik seruk masuk dia bernafah hari-hari. Cuba Allah jadi ketat dalam hidung. Seselma katakanlah Allah susah dah. Kadang nak tidur tak boleh. Bawa nak tidur, bangun. Apa? Tak boleh nak menyawa. Bawa tidur, tak nak ni. Kena bangun dah ini. Kadang-kadang kena duduk gini, tak boleh nak tidur. Susah pakai tu. Dia tarik sikit je. Dia ketat hidung je. Susah dah kita. Tu kata nikmat tu. Tapi bila dia bernafas gini, tengok. Hambu tubik, sengok masuk hambu. Sehat pula badan, makan sempurna, apa-apa ke mana. Kita dengan hal nikmat. Tiba-tiba dia perintah suruh kita solat. Sedangkan solat tu dia mengandung habis segala nikmat. Amalan puasa ada terkandung di dalam solat. Kan? Tu. Infak ada di dalam solat.
Segala doa ada di dalam tu. Tengok tu pantang larang ada dalam solat. Perbuatan pula kena bila tengok takbir pada Tuhan tu bukan mai. Takbir. Takbir itulah orang Melayu panggil tabik. Sini panggil tak tabik? Mungkin sini tak panggil. Orang petani ada panggil tabik. Lagu mana tabik? Kita orang mentabak kecil, pangkat rendah bila temu dengan orang besar, kita ada tabik. Buat ini. Kalau askar, panggil apa sini? Panggil tabik juga. Tu dah. Ada apa dah? Tabik tu apa? Takbir. Mai daripada Arab takbir. Bukan takbirnya Allah Akbar. Bukan begitu kita mula besar Allah Akbar. Orang kata takbir. Bukan. Perbuatan akak ni, orang Melayu panggil tabik. Mari daripada takbir. Membesarkan. Kerana kita orang mentabak kecil, bertemu dengan mentabak besar, ada besar cara bangun diri. Tapi tak panggil tabik macam tu. Orang panggil tabik akak ini. Ada 2 begini, ada 3, ada. Tengoklah. Bahasa sekarang. Macam ni. Dia panggil buat macam ni, panggil tabik. Apa tabik? Mari daripada takbir. Apa takbir? Membesarkan kepada yang. Kamu faham? Membesarkan. Lepas tu tengok dari semaya, ada tabiknya. Allahu Akbar, mulut kata. Tangan 2 nak tabik. Tak ada tabik orang lagu ni lah. Sama manusia ada tabik. Askar ada tabik lagi tak? Ada kan? Ini kan lah. Orang mengajar anak imam, sekolah anak imam. Tak ada lah ni. Ni Allah tabik ke dia ni. Wah, tengok tu. Tabik dia tu. Tabik dia tu. Mulut pula mengaku Allahu Akbar. Hati pula niat. Tengok hijau habis tu. Berserta ketika tu mukharanah. Mulut Allahu Akbar. Lidah tutup. Tangan. Sebelum nak buat gini, dada mesti hadap dulu ke belah. Kalau syok mana ke belah, cari dulu. Tanya dulu mana ke belah. Ni. Sudah tahu dah? Ya sudah. Suci siap dah. Tutup aurah pun siap dah. Mak. Allahu Akbar. Mulut kata tangan kat sebelah juga. Mata tengok tempat sujud. Runahnya tengok. Tengok perbuatan salah. Masa 10 minit. Tu kira orang lambat kalau cepat 5 minit sudah. Sudah. Mata tapi mengandungi. Perbuatan tengok rokok, tunduk. Haram tunduk sama makhluk. Tunduk macam rokok. Angguk sedikit itu makruh. Tunduk sampai ke hak rokok semaya haram. Sujud haram. Kalau kuasa membesarkan rokok, kufur. Sujud kalau kena sengaja tidak ngaji paksa, haram. Lagi kufur sesama makhluk. Tengok yang besar perbuatan. Itu ada dalam sembahyang. Tiba-tiba tak sembahyang, Allah tak syukur nikmat Tuhan. Tu dia. Tu panggil kufur, tak syukur nikmat. Itu jumhur tafsir. Ada setengah pakar zuhir, kufur agama. Tu berat sikit. Walau bagaimanapun ada ulama khilaf rahmat bagi kita. Bukan kata ittifaq ulama, ijma' ulama kata kufur agama. Tidak. Jumhur kata kufur nikmat. Bukan tangan Islam, tangan iman dah. Kecuali dia iktikad dalam hati kata, sembahyang 5 waktu tak wajib atasku. Tu. Lainlah tu. Tu bukan semata tak sembahyang. Kerana iktikad dia kata tak wajib, dia kufur. Kerana ini ijma' agama ulama. Lagi maklum minadin bidarurah. Bila ikah kufur. Semoga-moga orang tak sembahyang dia tak ikah. Kerana kamu tak sembahyang, bila tanya. Kamu tak tahu kau kata wajib atas semua orang Islam sembahyang? Tahu. Kamu tahu ke tak atas muka orang Islam? Ya. Kamu tahu saya tahu kata wajib sembahyang. Tapi saya tak main juga, itu nafsu saya. Dia kata gitu. Nafsu saya. Segan saya. Saya tak puasa. Segan saya. Itu tak boleh hukum kufur agama. Hanya dia panggil haram. Cuma atas orang yang kuasa tu lain lah. Itu masalahnya. Itulah. Sambung lagi. Masa kita ada lagi lebih kurang. Dekat sangat dah. 10 minit, 5 minit. Boleh satu masalah terakhir.